Okay, Assalamualaikum guys. So, ni hari kita nak sembang pasal EV car. Ni ada juga yang dah bertanya. So, kita cuba bincang-bincangkan apa kebaikan dengan keburukan dia. So, ada yang sesuai yang boleh pakai EV ni, tak ada masalah. Ada yang better jangan pakai EV ni dulu, pakai kereta petrol atau PHEV. Okay, lagi better daripada pakai EV ni. So, jom kita bincang dalam video kali ni. Kalau korang rasa berminat nak mencari kereta terpakai, nak roger saya, nak saya semakkan kelayakan, terus saja pergi ke dalam profil, tekan link dekat situ. Okay, so minta bantu repost juga video saya ni supaya ramai dapat manfaat dan kongsi-kongsikan ilmu. Mari. Okay, kereta EV ni saya boleh katakan adalah kereta yang paling sesuai untuk kegunaan bandar. So dia belum sesuai lagi kalau kau nak pakai long distance. Bagi saya lah. Sebab apa? Kawasan-kawasan luar bandar ni banyak tempat yang tak ada tempat cas dia. Okay, kalau ada pun mungkin dekat RNR. Lepas tu kau masuk kawasan kampung ke kawasan dalam dah tak ada dah. Kalau kau nak cas pun kau kena tumpang rumah orang. Tapi kalau kau ingat cas dekat rumah ni dia punya lembab nak mampus tu jangan cakap lah. Okay, makan masa 7-8 jam silap-silap baru penuh. Kalau kau nak cas laju pula, kau kena pergi kat tempat-tempat yang ada sahaja. Tak semua tempat yang boleh pakai cas laju, yang boleh cas dalam 30 minit, 40 minit dapat high speed, cepat cas. Okay, tempat-tempat macam tu bila kau dapat cas laju macam tu, harga dia pun akan lebih mahal. Tak sama macam yang cas slow punya. Okay, kereta tu sesuai untuk siapa? Kereta-kereta EV ni sesuai kalau korang guna second car yang buat pergi balik kerja, pergi balik pasar, jalan-jalan hujung minggu kawasan bandar saja, yang itu okey. Tapi kalau kau nak bawa balik kampung, nak menghadap jam yang panjang-panjang, memang sangat-sangat tak sesuai guys. Ramai cakap harga minyak tengah naik, sesuai pakai EV. Sebenarnya bagi saya tak juga. Kalau korang nak tahu, harga untuk charger pun agak mahal sekarang ni. Melainkan kalau korang ada duit yang besar, korang boleh pasang kau punya solar charger dekat rumah. Itu better lah sebab korang ada charge free dekat rumah menggunakan solar. Tapi nak kos pasang dia pun bukan murah tau. So, fikir-fikirkan dulu lah sebelum kau nak pasang benda tu. Ada juga kes tau, owner EV pergi charge kereta dekat tempat kerja. So benda tu jadi masalah sampai kena buang kerja sebab dia dah mencuri tenaga elektrik dekat tempat kerja. So benda tu jadi isu pula dekat satu hal lagi. Okay, itu boleh masuk lagi kat tempat-tempat parking dekat mall. Kalau korang nak pergi tengok wayang ke apa ke, korang cas satu kereta korang sampai ke petang. Orang lain nak pakai dah tak boleh sebab kat situ dekat mall-mall pun tak banyak tempat cas je. So kena berebut-rebut pula nak tunggu giliran untuk cas kereta. Baru-baru ni pula saya dengar cerita, sebelum ni kita dengar EV tak ada road tax kan. So akan datang ni road tax pun akan dikenakan kat EV. Even cukai, cukai kereta nak jual EV ni pun dah akan dia start dah. Okay, so banyak benda-benda baru akan diadakan untuk EV ni. So tak adalah jimat sangat seperti korang sangkakan. Okay, awal-awal siapa yang beli dulu mungkin berbaloi sikit. Sebab apa? Banyak penjabatan dia. Tak ada cas cukai, tak ada road tax, insurans pun dia agak murah. Tapi akan datang ni saya dengar semua akan naik, termasuk insurans pun dia akan naik juga. So dia akan jadi mahal. Bab resale value, saya boleh katakan EV ni memang tak ada harga langsung. Okay, saya dengar certain bank memang tak ambil kereta EV second hand. Dia orang ambil baru saja. So kalau korang beli baru, dapatlah loan. So kalau korang dah jual ke second hand, orang second hand tu nak beli, nak buat loan agak susah dah. So harga market dia confirm akan drop gila-gila punya. Okay, so korang yang mana rasa nak jual balik kereta tu nanti akan jadi satu yang masalah besar sangat. So solution dia terpulang kepada diri masing-masing. Kalau korang rasa korang mampu ada satu kereta yang boleh pakai untuk long distance, boleh je pakai. Okay, tapi kalau korang memang first car, saya cadangkan janganlah. Better ambil kereta macam petrol-petrol ni ataupun pakai PHEV punya kereta. Tapi itu kita tak tahulah akan datang dia punya masalah sebab PHEV ni kereta-kereta yang baru lagi kan. So akan datang, kita kena tengok dulu dia punya resale value. Kita kena tengok dulu masalah-masalah dia. Okay, so kalau korang rasa nak mencari kereta, nak dapatkan lebih info pasal kereta-kereta terpakai, boleh roger saya Syahrin di Mafausto. Assalamualaikum guys.